sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan trek ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali tu. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-laki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena ya? Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa 2 negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan track tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara salah satu agenda dia, mereka nak melorongkan track dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Apakah hukum sekiranya ada di antara kita yang tidak mempercayai konsep akhir zaman? Dalam persoalan ini kita harus
mengetahui dan meneliti perbezaan di antara hukum tidak mempercayai akhir zaman dengan hukum tidak mempercayai konsep akhir zaman. Jadi dalam persoalan ni bukan merujuk kepada hukum tidak percaya pada hari kiamat, tetapi tidak mempercayai konsep akhir zaman. Secara yang dimaklumi oleh kita semua sebagai umat Islam, di antara rukun iman yang 6 yang menjadi dasar, yang menjadi tonggak dan base bagi kita ialah percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari kebangkitan. Jadi kalau mana-mana orang Islam yang meragui, tidak mempercayai akan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan, saya kira jawapan sedia maklum ada pada hadirin hadirat. Sudah terkeluar daripada landasan akidah, terkeluar menjadi seorang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi persoalan ini menjurus kepada tidak mempercayai konsep akhir zaman. Jadi bila kita nak membicarakan tentang konsep akhir zaman, dia ada satu istilah dipanggil preterism. Istilah preterism ini merujuk kepada pembahagian-pembahagian pemahaman konsep akhir zaman menurut agama samawi yang saya sebutkan di awal tadi sebagai agama-agama Abrahamite. Dan satu lagi merujuk kepada non-samawi, iaitu non-Abrahamite. Sebagai contoh, kalau kita melihat kepada agama Hindu ataupun agama Buddha, yang saya sentuh pada pusingan yang pertama, orang-orang yang menganut agama Hindu ataupun agama Buddha, mereka juga mempunyai pemahaman tentang konsep akhir zaman. Tetapi perbezaan antara agama samawi dengan agama yang non-samawi, kalau agama samawi, persepsi ataupun tanggapan serta pemahaman mereka kepada akhir zaman lebih merujuk kepada kosmologi linear. Bila saya sebut kosmologi linear, bila kita perbahaskan ilmu kosmologi, ilmu kosmologi ini ada keterkaitan dengan astronomi. Kosmologi juga ada keterkaitan dengan filosofi, dan kosmologi juga ada keterkaitan dengan agama. Asas kosmologi ialah suatu ilmu yang membincangkan tentang struktur ataupun asal usul, bagaimana bermulanya alam semesta ni. Jadi menurut perkiraan agama-agama samawi yang berteraskan kepada base kosmologi linear, bermaksud bermulanya penciptaan alam semesta, apa yang diperkirakan mengikut teori Big Bang yang kita sebut tu. Daripada penciptaan awal dunia ni, daripada letusan dan letupan teori Big Bang, sampailah setiap makhluk-makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut takdir dan tempatnya masing-masing mula menghuni setiap inci dan sudut alam semesta, tak terkecuali apa yang kita panggil sebagai bumi atau dunia kita sekarang, yang dihuni oleh khalifah yang pertama dari sudut kemanusiaan dia, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan ini diperkirakan dalam rekod agama-agama samawi ialah manusia pertama yang mencetuskan waktu, yang mencetuskan masa dan sejarah permulaan peradaban, kehidupan dan ketamadunan manusia. Baik, bermula dari situlah kosmologi ini berlangsung, dari satu tahap ke satu tahap, dari satu waktu ke satu waktu, dari satu masa ke satu masa, yang kita panggil sebagai tamadun, yang kita panggil sebagai adat, yang kita panggil sebagai kebudayaan sosial dan sebagainya, sampailah kita pada hari ini. Tapi dalam agama Abrahamite yang kita panggil Yahudi, yang kita panggil Kristian, yang kita panggil Islam, juga mempunyai pemaknaan dan pemahaman masing-masing tentang konsep akhir zaman. Kalau kita kira ada sesuatu benda yang tersirat di sini yang perlu kita kupas, iaitu persoalannya ialah bagaimana ketiga-tiga agama datang daripada lajuran yang sama. Ketiga-tiga agama datang daripada utusan yang sama, yang namanya Nabi-Nabi dan Rasul. Tiba pada musim kemuncak
atau pengakhiran kita mempunyai pemahaman yang jauh berbeza di antara satu agama dengan agama yang lain. Di mana kesilapan ini bermula atau sebelum ini sejarah perjalanan agama-agama ini telah diubah. Sejarah agama-agama ini telah disesatkan. Sejarah agama-agama ini telah diselewengkan. Dengan kata lain, bila agama-agama ini datang daripada namanya utusan Allah, Nabi-Nabi dan Rasul, setiap pengenalan atau konsep ketuhanan automatically kita boleh katakan mesti mempunyai dasar dan base yang sama. Kalau dah agama Yahudi dahulu dinisbahkan kepada Nabi Allah Musa, maka pengenalan tentang ketuhanan, konsep ketuhanan pastinya akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila datangnya zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, yang sebenarnya agama dan ajaran yang dibawa oleh Isa juga menjurus kepada agama Islam yang hari ini dinisbahkan pengikut-pengikutnya sebagai agama Kristian atau Nasrani. Terlampau jauh perbezaannya dengan apa yang dibawa dan dihayati oleh orang-orang Yahudi sekarang. Walhal kalau kita mengambil perkiraan, mereka masih lagi tradisi sama, suku yang sama, bani yang sama, tetapi dua agama yang dinisbahkan atas Musa dan Isa sudah mempunyai perbezaan yang cukup besar. Kenapa jadi demikian? Kenapa sudah berlaku konsep Trinity, iaitu konsep tentang ketuhanan Bapa merujuk kepada Allah, tentang Holy Spirit merujuk kepada Jibril, dan tentang Maryam ataupun Ruhul Kudus dan sebagainya, Nabi Isa alaihi salam. Kalau melihat konsep ini sudah jauh berbeza dengan apa yang difahami dan dihayati oleh agama Yahudi sebelum ini, dan lebih jauh bila dia datang kepada Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir Muhammad. Begitu jauh juga perbezaan dari sudut akidah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad jika kita nisbah dan padankan dengan agama-agama tadi. Adakah semasa Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa tidak diberitakan tentang kedatangan Isa, lebih jauh tentang kedatangan Muhammad? Adakah bila diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa tidak diceritakan tentang kisah Nabi Musa yang sebelum ini dan kedatangan Nabi Muhammad di kemudian hari? Sedangkan Al-Quran begitu jelas, bukan hanya menceritakan tentang masyarakat-masyarakat jahiliyah, Arab-Arab Quraisy, penyembah-penyembah berhala yang hidup semasa dan sezaman dengan Nabi. Bahkan Al-Quran mengangkat tema jauh lebih awal sampai ke Nabi Allah, manusia pertama Adam alaihi salam. Seolah-olah Al-Quran dia correction balik, Al-Quran mengingati balik, mengangkat tema-tema utusan yang pernah diutuskan ke bumi seawal Nabi Allah Adam. Bahkan kalau lihat dalam surah Al-Baqarah, dalam babak-babak pertama telah dimulakan tentang kisah awal penciptaan Nabi Allah Adam dan pertelingkahan konspirasi yang dilakukan oleh iblis menentang Allah sehingga dia mendapat kutukan dan laknat. Ini berterusan pertempuran antara white side dengan dark side sampai ke hari ini. Jangan kita ingat bahawa pertempuran hari ini adalah pertempuran kita, tetapi pertempuran lama yang dicaturkan oleh seawal zaman iblis lagi, yang mana iblis pernah berjanji dengan Allah bahawa dia akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat, dan ini tidak akan pernah berhenti. Dan bila itulah perjanjian yang dilafazkan oleh iblis, dan janganlah kita menganggap hari ini musuh tidak akan melakukan apa-apa pertentangan terhadap kita. Musuh tidak akan melakukan apa-apa agenda terhadap kita. Musuh tidak akan melakukan apa-apa provokasi dan konspirasi terhadap kita. Jangan kita anggap musuh hari ini pun dah lama bertaubat, Ustaz. Musuh hari ini pun dah lama buat jahat, mereka pun nak jadi baik. Musuh hari ini dah lama mereka toleh, hari ini pun nak jadi soleh dah. Jadi kita kena simpan perasaan masing-masing berlapan dada. Orang lain pun nak jadi baik, orang lain pun nak jadi betul. Tak ada dah orang nak buat jahat. Kalau kita fikir macam tu, kita silap. Jadi atas dasar tersebut, kenapa boleh berlaku kecelaruan ni?
Adakah Allah meminta supaya pemahaman, pengenalan dan konsep ketuhanan dalam Yahudi berbeza? Bila mari pada zaman Nabi Isa dah jadi lain, bila mari zaman Nabi Muhammad dah jadi lain. Satu yang amat tidak logik. Jadi di mana perkara ini perlu ditelusuri seawal sejarah-sejarah mereka. Tetapi kita harus menghalusi satu benda. Bila kita lihat kisah-kisah yang didatangkan oleh Al-Quran yang ada keterkaitan dengan utusannya yang namanya Nabi-Nabi dan Rasul, kita kena ingat waktu penurunan wahyu tersebut adalah berteraskan kepada isbatut tauhid. Tu elemen yang Al-Quran bawa. Sebab tu bila teras dia isbatut tauhid, Al-Quran tidak mementingkan nama, Al-Quran tidak mementingkan tarikh, Al-Quran tidak mementingkan tempat. Jadi selain daripada konteks isbatut tauhid, kalau kita nak memahami dengan lebih jauh dan lanjut tentang individu-individu yang disebutkan, bangsa-bangsa yang disebutkan, kumpulan-kumpulan yang disebutkan, figure-figure atau personality yang disebutkan, kita harus melalui satu lagi disiplin ilmu yang kita sebut di awal tadi sebagai sejarah. Jadi dalam masyarakat kita sebagai orang-orang Islam, jangan kita menganggap bahawa sejarah yang ada dan wujud hari ini hanya ada sejarah orang Islam saja. Dalam dunia ni dah wujud pelbagai budaya, dah wujud pelbagai tamadun, dah wujud pelbagai masyarakat, dah wujud pelbagai agama. Mereka juga mempunyai sejarah dari sudut pandang dan sisi masing-masing. Jadi hari ini kalau kita nak mengetahui tentang sejarah Yahudi dan Bani Israel, sedangkan elemen yang diangkat oleh Al-Quran itu elemen isbatut tauhid, kita perlu melalui dalam bentuk mereka. Jadi sebab itu datangnya apa yang disebut sebagai Israiliyat. Kita faham konteks Israiliyat harus diperhalusi. Cuma apa yang saya tidak suka dan gemar ialah memaknakan Israiliyat dan menolak Israiliyat dari sudut pandang ilmu lain, terutama ilmu hadis. Kalau kita nak pandang Israiliyat dari sudut ilmu hadis, maka semua manusia tidak berhak dan layak untuk bercakap. Bukan hanya kisah Israiliyat, bahkan kita sendiri kalau nak nisbahkan atas ilmu hadis, tu cerita orang-orang kafir, tu cerita orang-orang Yahudi, tu cerita Israiliyat, kalau nisbah atas ilmu hadis memang tak boleh pakai. Dan hari ini saya dengan Ustaz Ibn Rijal pun tak boleh nak cakap. Sebab apa? Kalau nak kira, ambillah tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu rijal tadi, letak atas kita yang banyak perangainya, kadang-kadang terlepas menipu, kadang-kadang pernah cakap bohong. Agak-agak lepas ke tak lepas? Agak-agak lepas ke tak lepas? Tak lepas. Mungkin dah jadi munkar, mungkin dah jadi majhul, mungkin dah jadi mutarik. Nak cakap tak boleh. Kawan ni ada kelemahan dia, tak boleh. Kawan ni ada kelemahan dia, pasal apa nak cakap? Pasal apa yang layak cakap kalau nak tiun atas dasar ilmu tadi? Tapi ilmu sejarah dia ada disiplin dia sendiri. Ilmu sejarah dia perlu ada bukti, dia perlu ada fakta, dia perlu ada hujah, dia juga perlu ada manuskrip yang perlu kita tunjuk dan bentang. Sama ada dari arkib, mana-mana yang kita boleh dapati. Kita perlu ada sumber-sumber arkeologi dan lain untuk mengemas dan memantapkan hujah dan pengukuhan data dan fakta kita. Tetapi bab ini, bila kita nak mengetahui tentang Israel, memang kita perlu merujuk kepada bangsa mereka. Tetapi dengan benda-benda yang saya sebutkan tadi, bahkan sejarah bangsa-bangsa mana sekalipun harus berpaksikan kepada sumber-sumber tadi yang kita kenali hari ini. Bila kita nak belajar sejarah, sumber prima dan sumber sekunder tu. Baik, kembali kepada kes Yahudi tadi. Mereka punya satu persepsi tentang konsep akhir zaman mereka ni ialah tentang Mesiah. Tentang Mesiah ini ialah geng-geng diaspora tadi dapat dikembalikan semula ke bumi Israel, lebih tepat disebut sebagai Baitul Maqdis. Bagi mereka ada kepercayaan bila hampir dengan hari akhirat, bila hampir dengan akhir zaman ni, mereka dapat mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi yang ada di serata dunia untuk disatukan di bawah pemerintahan Mesiah, iaitu salah seorang juru selamat yang mereka yakini dan mereka percayai.
Dan ini pernah mereka buat waktu berdirinya negara haram Israel 1948 dulu. Mereka panggil semua Yahudi-Yahudi yang ada. Tetapi bagi Yahudi-Yahudi ortodok, Yahudi-Yahudi yang lebih menghampiri kebenaran, mereka menolak isu ini. Mereka menolak benda ni sebab mereka faham bahawa Allah dah tarik balik tentang isu pro-Islam yang pernah diwar-warkan dan dipropaganda kepada mereka dulu. Mereka tak mau kembali. Jadi hakikatnya hari-hari ini Yahudi-Yahudi yang ada yang kita sebut sebagai Yahudi Ashkenazi di Jerman ataupun Yahudi Sephardi, lebih merujuk kepada Spanyol dan kawasan Mediterranean, ataupun Yahudi Mizrahi di kawasan negara-negara Arab, ataupun Yahudi Cochin di India, Yahudi Kaifeng di China, Yahudi Samaritan di kawasan Arab dan kawasan-kawasan Afrika. Jadi hari ini bila kita melihat Yahudi-Yahudi ini, adakah mereka melalui jalur salasilah yang sah ataupun mereka hasil daripada Yahudi-Yahudi diaspora yang berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain dulu? Hari ini kita nak cari bangsa Yahudi yang betul, sama seperti sukar dan susahnya kita nak cari bangsa Melayu kita yang asli. Betul? Bila sebut bangsa Melayu, mungkin keturunan Bugis, mungkin keturunan Jawa, mungkin keturunan tu, mungkin keturunan ni. Tapi bila tanya orang apa? Orang Melayu mana? Melayu sebut benda tadi. Begitu juga Yahudi. Sebab kita perlu ingat, Yahudi yang banyak kita tahui salasilah dan susu galuh hak ikut Musa dengan Ibrahim, ikut Musa dengan Nabi Allah Harun. Tapi kita jangan lupa sewaktu Musa bin Zafar As-Samiri dihalau, Yahudi-Yahudi yang terpeleok ikut sama di belakang dia. Jadi sebahagian besar Yahudi-Yahudi yang terpeleot dan menjadi pengikut-pengikut kesesatan dan penyelewengan Musa bin Zafar pergi ke mana? Yang ni kita perlu cari, yang ni kita perlu analisis. Mereka juga hidup, mereka juga berumah tangga, mereka juga beranak pinak, mereka juga anak cucu, berasimilasi dan hybrid. Jadi di mana sekarang Yahudi-Yahudi yang dibawa oleh Samiri, sementara kita hanya memahami Yahudi dari sudut pandang yang dibawa oleh Joshua atau disebut Nabi Yusha ke dalam bumi Bani Kan'an tu. Bila sebut keterkaitan dengan cerita Ustaz Ibn Rijal tadi, sememangnya selepas kewafatan Nabi Allah Musa dan kewafatan Nabi Allah Harun, Nabi Yusha lah yang disebut sebagai Joshua atau Yehoshua tadi untuk membawa Bani Israel ke dalam bumi Kanaan. Waktu mereka nak masuk yang digelar sebagai Jabbarin tadi, di dalam tu sememangnya ada satu bangsa yang disebut Filistin. Ni yang jadi isu dan pertikaian tentang perebutan tanah antara orang Palestin dengan Bani Israel. Jadi bila sebut Palestin, ada pemaknaan dua makna Palestin di sisi orang Yahudi sendiri. Kalau kita buka kitab Taurat yang disebut Taurat Musa, Taurat 5, Pentateuch atau Pentateuch, dia merujuk kepada benda sama. Hari ini kalau orang kata Taurat pun dia, Taurat Musa pun dia, Taurat 5 pun dia, Pentateuch pun dia, Pentateuch pun dia. Sebab apa disebut Taurat 5? Sebab kitab asas tu ada 5. Yang disebut the book of Genesis, the book of Exodus, the book of Deuteronomy, the book of Number, the book of Leviticus. Baik, pemaknaan yang pertama ialah tentang the book of Genesis juga menceritakan tentang bangsa Filistin. Kita boleh rujuk dalam satu kitab Nabi kecil orang-orang Kristian orang Yahudi disebut Nabi Amos. Dalam kitab Nabi Amos, sebenarnya sewaktu mereka keluar daripada bumi Israel dulu, bila mereka keluar, bukan hanya Nabi Allah Musa dan Harun bawa Bani Israel semata-mata, tetapi ada dua lagi kaum. Inilah disebut Palestin dan satu lagi bangsa Irm. Ada Bani Israel, ada sebahagian dia Filistin, ada sebahagiannya Ir. Ni pemaknaan pertama bangsa Palestin dalam the book of Genesis mengikut fahaman Yahudi. Dalam the book of Deuteronomy, mereka inilah yang disebut Jabbarin, yang Tolut lawan Jaluk. Jaluk tu bangsa Filistin lah. Hak Tolut raja Bani Israel yang diangkat oleh Nabi Samuel nak lawan Jaluk tu, memang Jaluk tu bangsa Filistin. Ni dianggap satu bangsa yang sering melakukan serang hendap dan serangan ke atas kota-kota dan wilayah milik Bani Israel. Memang ada pertentangan sejak lama antara orang Israel dengan Palestin tu sendiri.
Jadi isu ni isu lama. Tetapi permasalahan bila Yeshua nak masuk dulu, bukan kata orang Kanaan ada dalam tu. Dalam tu ada bangsa Amorit, dalam tu ada bangsa Filistin, dalam tu juga ada orang Finik yang kita sebut Fonisia. Bila saya sebut Fonisia, dia merujuk kepada Kanaan laut. Orang-orang yang dikata Kanaan, orang dikata Amorit, orang yang dikata Yabusiah pun ada, orang dikata Filistin, mereka ni diistilahkan Kanaan darat. Kalau Finik ataupun Fonisia tu Kanaan laut. Mereka banyak duduk kawasan Jordan Timur dan kawasan Lubnan di pesisiran pantai. Orang Fonisia ni tak sama dengan Polinesia. Beza, Polinesia dekat kawasan kita Nusantara ni. Ni Fonisia. Baik, tu asas. Bila mereka nak masuk, mereka duk anggap bahawa orang-orang dalam ni hebat, gagah. Sebab tu yang jadi takut nak masuk tu. Tetapi sebenarnya sebelum tu Nabi Musa sebenarnya awal-awal sampai di sempadan, mereka dah hantar 2 orang pengintip. Salah seorang pengintip tu ialah Khalid bin Yuqanna dengan Hizkil bin Boza. Bila 2 orang ni masuk, mereka ni hampir-hampir tertawan dan tertangkap, tetapi akibat pengaruh seorang perempuan nama Rahab. Ini boleh tengok dalam kitab Taurat sendiri, kitab Ulangan tu. Rahab ni lah yang berjaya menyebabkan mereka terlepas, bawa balik cerita. Dalam ni rupanya orang-orang tu sendiri hak dianggap gagah tu sama takut dengan depa. Orang hak luar tu, Bani Israel, takut nak berperang dengan depa. Orang hak dalam pun takut nak berperang dengan Bani Israel. Tanpa mereka dua-dua tahu, dua-dua sedang takut. Pasal apa hak dalam yang besar-besar, kekal-kekal, sado-sado ni takut? Sebab dah sampai berita pada mereka tentang mukjizat-mukjizat, mistik-mistik, benda-benda pelik yang dilalui oleh orang-orang ni dengan Nabi mereka. Cerita yang sampai pada kami, mereka boleh seberang Laut Merah ni dengan hanya Nabi mereka ketuk laut, terbelah laut. Awan menaungi mereka, dapat manna wassalwa. Kemudian Nabi mereka ketuk laut tadi, tongkat itulah guna fam fajarat min husnata asyrata ana qad alima kullu nasi mashrabahum tu. Kemudian cerita macam-macam. Oi, geng hak kita nak lawan, nak serang kita ni, hak jenis mistik, hak jenis pelik, hak jenis ajaib. Sebenarnya walaupun besar mereka takut dah, gerun dah. Tapi orang hak luar tu tak tahu, yang kawan hak dalam pun gerun juga. Sedap juga lagu ni tak? Sebenarnya sama-sama takut. Tapi hak ni bimbang, hak ni kuat, hak ni bimbang, hak ni kuat. Jadi sebab itulah Nabi Yusha bila dia nak pilih tentera dia, kalau ikut hadis Muslim, dia melarang dan menafikan 3 jenis orang. Pertama yang selalu saya cerita ialah yang pertama, orang yang baru kahwin tapi masih belum sempat bersama dengan isteri dia pada malam pertama. Yang kedua, orang yang bina rumah tapi bina tiang, bina base, atap tak siap lagi, jangan juga. Yang ketiga, orang yang beli haiwan ternakan yang tengah mengandung, tunggu masa nak melahirkan dan mengeluarkan anak dia tu, jangan juga. Sebab apa? Orang yang ketiga, 3 jenis spesies macam ni, kalau masuk perang, dia jarang otak dia nak berfikir pasal perang. Dia akan fikir pasal benda dia lalui. Baru kahwin tak ada sama dengan bini, agak-agak duk perang tu fikir siapa? Kalau mati ni sayanglah, bini kahwin tak ada lagi. Hak buat rumah pun, kalau mati ni atap tak pasang lagi ni, tak siap rumah, dia akan fikir hal-hal dunia. Sebab hal dunia ni yang menyebabkan mereka takut mati tu. Hal ni pun dah akan jadi kepada umat akhir zaman, sebagaimana Rasulullah sebut tentang sifat al-wahan tu. Cintakan dunia, bencikan kematian. Hak bahagian beranak pun beranaklah. Jadi terpilih itulah berperang. Bila berperang sebenarnya, mereka kepung kota Jericho tu. Kota Jericho ni kota yang kebal, besar. Mereka kepung tu, mereka keliling je sambil baca jampi dan mentera, seolah-olah kita ni macam duk selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan tu je dalam masa 6 hari runtuh kota tu. Runtuh kota pada hari ke-7 dan orang-orang Bani Israel serang sehingga hampir musnah keseluruhannya. Paling awal arkeologi yang kita dapat di tapak kota Jericho tu nak cakap, gandum-gandum yang jadi persediaan untuk dimakan dalam tempoh kepungan tu masih banyak tak berguna. Ini menunjukkan bahawa kota ni berjaya dapat diruntuhkan dalam waktu yang singkat. Kita bubuhlah contoh, gandum dalam ni hak kita guna nak makan dalam tempoh sebulan kepungan. Patut gandum tu makin kurang, orang tak boleh masuk. Ni gandum tu banyak lagi, maksudnya dapat ditawan dalam waktu yang singkat. 6 hari mereka duduk keliling, hari ke-7 kota tu runtuh.
Dan inilah berlaku kepada Bani Israel, dan mereka dihukum oleh Allah akibat penyelewengan-penyelewengan mereka. Mereka sembah berhala balik. Panjang lagi cerita. Lepas Nabi Yusha ada Nabi Hizkil bin Buza, Khalid bin Yuqanna, marilah apa kita sebut 12 tu, Hakim 12, ada Hakim Ehud, ada Otnil, ada Samgar, ada Deborah, ada Gideon, ada Tola, ada Yair, ada Yefta, ada Ebzon, ada Ebola, ada Abdon, ada Simpson. Simpson yang terakhir tu, itulah Simpson and Delilah, the Simpson and Delilah. Tu tentang Nabi Syamun sebenarnya dalam Islam kita, yang Rasulullah cerita dalam hadis. Dalam banyak-banyak Nabi yang di akhirat besok, Nabi lain ada yang masuk ramai dengan umat dia, ada seorang, tapi satu-satunya Nabi dia seorang je masuk, tak ada umat belakang dia, Nabi Syamun. Nabi Syamun ni ada keterkaitan dengan kisah yang Allah bagi anugerah paling besar kepada umat Islam, iaitu malam Lailatul Qadar. Nabi Syamun ni Allah bagi kekuatan. Setakat tiang-tiang macam ni dia tolak je, boleh terbalik je. Jadi dia tak gunakan rakyat dia untuk berperang, dia guna dia je. Pendek cerita, ringkas cerita, dia ni dimanipulasi, ditipu, akhirnya musuh membutakan mata Nabi Allah Syamun. Jadi dia pun bernazar pada Allah, kalau Allah bagi dia celik balik dan bagi balik kekuatan dia, dia akan berjihad, berperang fi sabilillah 1000 tahun tak berhenti. Itu nazar dia. Jadi bila sahabat diperdengarkan oleh Rasulullah dengan hadis macam ni, sahabat kata, macam manalah kita nak dapatkan pahala yang sama macam Nabi Syamun tu, berjihad 1000 bulan. Jadi Allah bagi hadiah dia malam Lailatul Qadar, beribadat seperti 1000 bulan. Tu kisah Nabi Syamun. Kemudian baru keluar Nabi Samuel. Zaman Nabi Samuel itulah Jaluk duk serang. Jaluk duk serang, barulah minta Bani Israel diangkat pemimpin, lalu angkat Tolut. Bila angkat Tolut, masalah dia, orang-orang Bani Israel ni mereka sentimen tu kuat. Sentimen dia kuat. Siapa dia Tolut ni? Keturunan Bunyamin. Allah. Kalau nak angkat pemimpin pun sekurangnya keturunan Nabi-Nabi dan Rasul, keturunan Lewi macam Musa, macam Harun, ataupun keturunan raja dan pemimpin seperti Daud atau Sulaiman. Ni Bunyamin, tengok. Bunyamin tu masih dalam kerangka 12 Bani Israel, suku tribe mereka. Kalau boleh nak Lewi, kalau boleh nak keturunan Yahuza, tu masih tribe mereka. Kalau luar tribe lagu mana? Tolut kita nak lantik ni orang kampung Sungai Rusa je, agak-agak lagu mana? Bukan Bunyamin, bukan Dan, bukan Naftali, orang Pulau Pinang, orang Sungai Rusa, agak-agak dia nak terima tak? Lagi dia tak terima, ni bangsa dia. Tanya pula pekerjaan, cuma mengembala kambing, cuma melapah kulit-kulit kambing, kulit-kulit lembu untuk dijual. Dia nak pemimpin hak kaya raya. Bila jadi wakil rakyat senang minta projek, dia nak lagu tu. Ni hak miskin payah. Akhirnya Allah angkat juga. Masa ni lah kedatangan the Ark of Covenant, yang disebut peti tabut bermula. Itulah panjang cerita dia. Komander perang Tolut masa ni seorang komander muda, 19 tahun, Nabi Allah Daud alaihis. Tapi ada setengah Yahudi menolak Daud sebagai Nabi. Lantaran kerana ada ancaman-ancaman daripada orang Islam bertanyakan tentang salasilah keturunan Nabi Isa daripada keturunan Yahuza. Sedangkan Daud berkahwin dengan isteri Uriah dan berbagainya. Ada dalam Injil Matthew 28 keturunan, Injil tu 43 keturunan, pasal apa? Jadi bersimpan siu. Dan bila jadi permasalahan ini, mereka menolak pula Nabi Allah Daud tu sebagai seorang Nabi, sedangkan menerima Sulaiman sebagai Nabi. Dah Sulaiman mari ikut mana? Dia nak cari helah, dia nak putar belik cerita, akhirnya dia sendiri terperangkap. Inilah perangai-perangai orang Yahudi. Itu tentang mesiasme mereka. Yang pertama, mereka nak kumpul balik, dirajai oleh raja Yahudi terakhir mereka. Yang kedua, konsep mereka ialah tentang bait suci. Mereka nak mendirikan bait suci yang ketiga. Kalau kita tengok dan perhalusi, kita boleh buka kitab Nabi Yehezkiel. Mereka cuba nak konstruk balik, mereka nak bangunkan balik mengikut metod yang dalam kitab Yehezkiel bab 40 hingga bab 42, boleh tengok situ. Perancangan bagaimanakah
Dari sudut pembangunan dia nak buat berapa kaki, dia nak bangunkan berapa kaki, ada dalam kitab Yehezkiel bab 40-42. Bait yang ketiga. Sebab yang pertama dah buntuh. Yang kedua 70 Masihi dulu dah hancur. Sewaktu serangan daripada Assyrian Empire dengan kerajaan siapa? Bukhtansor atau disebut Nebukadnezar. Ni mereka nak mendirikan bait yang ketiga. Yang ketiga, persoalan mereka ialah tentang korban. Setiap satu benda yang mereka buat mesti ada pengorbanan untuk Tuhan. Dan pengorbanan ni kadang-kadang binatang, kadang-kadang orang. Tu yang bermasalah. Pengorbanan di sudut mereka ni besar. Tapi di sudut Yahudi yang terseleweng lagi teruk. Mereka kadang-kadang menyembelih anak-anak dara dalam satu-satu ritual atau upacara. Lebih jauh, peristiwa-peristiwa yang lebih besar, pembunuhan, masakre dan pengeboman satu-satu tempat atau satu-satu negara. Bukan sekadar peperangan yang kita nampak, sebenarnya ia adalah ritual dan pengorbanan untuk Tuhan mereka. Sebenarnya benda ni dah lama. Kalau kita tengok zaman Yunani dulu, zaman gladiator lagi, kita nampak gladiator tu hanya menunjukkan ketangkasan dan perkasaan, tetapi darah-darah yang terhasil daripada pejuang-pejuang ataupun gladiator yang terbunuh adalah sembahan untuk Tuhan. Jangan main-main. Benda ni agama paganisme sudah direcycle begitu lama. Jadi itu pemahaman dari sudut Judai sejak zaman Mesianik. Begitu juga kalau kita kembali kepada agama non-Abrahamite. Contoh Preterisme tadi ialah bila kita merujuk kepada agama Hindu. Di sudut agama Hindu dan Buddha, dia bukan berpaksikan pada kosmologi linear. Mereka lebih kepada cycles. Bila sebut cycles, dia lebih kepada tentang kerosakan, kejahatan, kemudian mereka akan reincarnation balik. Disebut apa dalam bahasa Melayu reincarnation ni? Kelahiran semula. Kalau kita yang Abrahamic lebih kepada transformation dan penebusan. Tak tahulah kok ada kebetulan dengan filem Transformer tu. Wallahu alam, dia orang buat cerita pula dah. Tak payah sebutlah tu. Jadi bila kembali kepada cycles tadi, konsep orang-orang Hindu tadi contoh. Di konsep akhir zaman mereka akan lahir reinkarnasi daripada Tuhan Wisnu. Dalam Trinity agama Hindu kita sebut sebagai Brahma, Wisnu dan Shiva. Jadi reinkarnasi daripada Wisnu ini akan lahir avatar yang terakhir yang disebut Kalki Avatar. Jadi siapa Kalki Avatar ni? Kalau kita tengok, Kalki Avatar ni akan turun di atas seekor kuda putih pada zaman Kali Yoga. Dalam istilah orang Hindu ni, dia ada 4 sengkang masa, 4 sempang masa. Ni zaman terakhir, konsep akhir zaman mereka, zaman Kali Yoga, yang mana akan muncul Kalki Avatar. Mereka ada 2 par yoga. Yang kedua mereka ada Treta Yoga. Yang ketiga mereka ada Satya Yoga. Dan ni yang keempat disebut sebagai Kali Yoga ataupun Dewa Nagari. Bila sebut tentang Kalki Avatar ni, banyak perbahasan-perbahasan tentang Kalki Avatar itu sendiri hasil daripada reincarnation Tuhan Wisnu. Satu perbahasan yang boleh kita ambil ialah tentang Kali tadi. Bila sebut Kali Yoga, ada dalam agama Hindu juga disebut Dewi Kali. Dewi Kali. Kali di sisi Dewi tak sama Kali di sisi Kali Yoga. Kali di sisi Dewi lebih merujuk kepada apa? Yaitu yang kita sebut Dewi Kali tu. Kali di situ bermaksud kematian. Kali di situ bermaksud masa. Kali di situ bermaksud waktu. Dia feminis. Lawan bagi maskulin dia ialah kala. Sebab tu kita orang Melayu pegang tu, di kala senja, di kala malam. Waktu biasa. Feminin dia Kali. Tu Dewi Kali. Tapi Kali Yoga, dia adalah merujuk zaman kemusnahan. Interpretasi terakhir Dewa Wisnu lebih menjurus kepada dewa kehancuran, dewa kemusnahan. Dan lepas tu dia akan recycle balik. Seolah-olah bagi mereka tak ada pemahaman tentang syurga dan neraka. Tapi dia akan kelahiran semula je. Dia ulang-ulang recycle balik. Kelahiran semula seolah-olah dunia ni akan berterusan dan kekal selama-lamanya. Itu satu sudut. Bila kita bincang isu Buddha sebagai contoh, Buddha juga lebih kurang sebab mereka menunggu bodhisattva yang terakhir. Bila sebut bodhisattva ni ialah
Kalau bahasa mudah, calon Buddha. Calon Buddha. Jadi body satwa sebelum ni duduk di sebuah syurga yang bernama Tusita. Dalam syurga Tusita ni, kalau kita ambil Gautama Buddha dulu, sebelum dia jadi Buddha pun dia duduk sini lah. Mana-mana Buddha pun sebelum ni duduk dalam syurga ni. Kalau dalam sejarah Buddha, Gautama Buddha bukan the first Buddha. Dia Buddha yang terkebelakang dah. Kalau kita tengok, ada Buddha paling awal, Buddha Kakusanda. Ada Buddha yang kedua, Buddha Konagamana. Ada Buddha yang ketiga, Buddha Kasapa. Kemudian baru mari Gautama Buddha, Sakyamuni dan sebagainya. Dan Bodhisattva yang terakhir inilah yang disebut sebagai Maitreya. Buddha Maitreya. Who is it Buddha Maitreya? Bila kita sebut tentang Bodhisattva, dia adalah bahasa Sanskrit. Kalau dalam bahasa Pali, dia disebut Bodhisatta. Kalau bahasa Thai, dia sebut Potisa. Potisa ke Bodhisatta ke Bodhisattva merujuk kepada body-body yang sekarang ni berada di syurga Tusita, yang tunggu masa dia ni calon Buddha lah. Jadi bila dia turun, interpretasi Bodhisattva ni ialah keseluruhan hidup dia untuk keceriaan, untuk kegemilangan makhluk-makhluk lain yang menghuni alam semesta. Sama seperti yang Buddha-Buddha sebelum ni buat. Dia datang untuk bagi pencerahan, dia datang untuk bagi penerangan, dia datang untuk bagi ketenangan kepada seluruh makhluk. Yang itu pemahaman tentang Buddha. Walaupun demikian, konsep cycles tadi, reincarnation, masih terus berlaku. Cuma persepsi dia ialah pemahaman-pemahaman yang kita ambil daripada manuskrip, daripada kitab-kitab. Contoh Buddha, dia ada Tri Pitaka, dia 3 Bakura, Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka tu. Dalam tu dia terangkan bahawa konsep reincarnation ni untuk capai dharma, dan Maitreya yang terakhir itulah yang akan menemui dharma yang terakhir, pencerahan yang terakhir sebelum tiba konsep akhir zaman. Di sisi orang Buddha, siapa yang hidup dalam dunia ni dah capai dharma dia, dia boleh terus ke nirwana. Maksudnya siapa yang buat baik sampai tahap dharma dia, dia terus ke nirwana, kira macam syurga lah. Jadi orang yang tak capai dharma dan tahap nirwana tu, dia ulang lagi lah, akan beranak balik. Oh, kalau kira kalkulator tek, tak capai lagi ni. Jadi kelahiran semula tu hidup lagi, hidup buat jahat, minum arak, berjudi lagi, tek mati, tak boleh lagi, dia ulang lagi ya. Kita ni hak baik ke hak jahat menunggu di alam barzah tu. Nanti dia akan buat kalkulator sama-sama, jemerang sirap sama-sama, timbang sama-sama, baru syurga neraka. Ni kalau di sisi dia hak capai awal tu, boleh terus ke syurga lah. Tu dia ulang lagu tu. Tak betul, kalau hidup jahat sentiasa tak habis-habis lah. Tu dipanggil sistem cycles. Dan inilah pemahaman-pemahaman yang ada. Cuma saya nak sebut secara jujur malam ni, benda yang kita sebut ni jangan kita anggap sebagai tepat, benar dan pasti. Why? Dah kalau tak tepat, kalau tak benar, kalau tak pasti, pasal apa Ustaz sebut? Ingat, bila kita berbicara mengenai asas dan basic dalam agama lain, kita bimbang apa-apa pandangan dan penceritaan yang kita terima tidak mewakili semua orang dalam agama tu. Macam saya sebut di awal tadi, macam ada satu isu, orang tu berpendapat nama saya Muhammad Nasir, rupa-rupanya dia ni etis ke, tapi dia menamakan dia Muslim. Jadi orang menganggap semua orang Islam. Jadi yang kita terima ni menerusi jurnal-jurnal, kitab dia, makalah dia, dan pandangan sahabat-sahabat kita yang beragama Hindu, sahabat kita yang beragama Buddha, mungkin ada sahabat kita yang Yahudi, mungkin sahabat kita yang Kristian. Dan kita ada menerima pandangan-pandangan ini dari sudut pandang mereka terhadap agama mereka, tetapi tidak mewakili the whole Christian, tidak mewakili the whole Jews, tidak mewakili the whole Buddhist, dan tidak mewakili the whole Hindu. Jadi berkemungkinan apa yang kita sebut malam ni di sisi Hindu lain, bukan macam tu pemahaman saya. Di sisi Buddha bukan macam tu pemahaman saya. Sebab kita pun faham, bila Islam kita pun dah berpecah 73, kita akan faham maksud yang saya sebut. Jadi saya lapik di sini tidaklah boleh dianggap kebenaran yang tetap, kesahihan yang tetap, tapi memerlukan wacana mungkin, perbincangan mungkin ilmiah untuk mencari titik persamaan yang ada di antara kita. Memandangkan waktu, nak ukur sebelah ni, patut 2 jam, pukul 8 sampai 10 ya. Jadi saya sambung sikit tentang apa yang disebut oleh Ustaz Ibn Rijal tadi berkenaan dengan Arab Saudi. Satu benda aja, bila hari itu Donald Trump umumkan
tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis Jerusalem. Sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Mesiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toyalisah. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan trek ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali tu. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-laki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena ya? Lawan hak ni, Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa 2 negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan track tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara salah satu agenda dia, mereka nak melorongkan track dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih?
Ismail yang kena sembelih, dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mana yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Jadi Arab akan dimusnahkan, Arab akan dibinasakan, Arab akan dibonekakan, Arab akan dicaturkan. Dan Allah juga ada perkiraan dan perancangan sendiri. Maksudnya konsep akhir zaman kita tidak akan lengkap tanpa kita membicarakan tentang isu Dajjal, tak akan lengkap bila tak membicarakan tentang Ya'juj Ma'juj, tak akan lengkap tanpa membicarakan Imam Mahdi, tak akan lengkap tanpa membicarakan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan ini adalah percaturan-percaturan akhir zaman. Tetapi kenapa dalam lafaz-lafaz hadis selalunya ada kekeliruan dan kesamaran? Sememangnya itulah sifat hadis-hadis dan rahsia akhir zaman. Kalau ditiun dengan mudah, senang tak? Imam Mahdi akan keluar, nama dia Bukhari bin Yusuf, nombor 17, Kampung Sungai Rusa, Pulau Pinang. Senang tak orang nak cari? Kalau hadis lagu tu, senang lah orang nak cari Imam Mahdi. Ni dia bagi muka lagu ni, sifat lagu ni, tubuh dia lagu ni, mata dia lagu ni, kan nak cari. Oi, dahi luah ramai juga dahi luah ni tak? Apa dia lagi contoh? Hidung mancung, ramai juga hidung mancung. Gigi jarang, telinga pepes, macam-macam. Jadi dia buat macam tu, nak suruh dia pun payah. Lepas tu Dajjal pun dia buat lagu tu juga. Tu yang payah kita nak kenal Dajjal tu. Kalau Dajjal akan keluar daripada bumi California, nombor 13, jalan sekian-sekian, pergi terus alamat tu tak? Jadi inilah dia kata fitnah, inilah dia kata ujian. Sebelum Dajjal keluar, yang berbahaya ialah fitnah-fitnah dia yang lebih awal. Jadi kita hari ini duk bertembung dengan fitnah-fitnah dia sebelum keluar zahir dia. Lepas ni dia akan mengaku jadi Nabi, seterusnya mengklaim dan mendakwa dia adalah Tuhan. Sebab itulah antara projek pluralisme untuk menyatakan kesamarataan semua agama ni, sebenarnya last sekali akan menjurus kepada penerimaan Dajjal sebagai Tuhan. Bahaya. Sebab itulah kita tolak konsep pluralisme hari ini. Semua agama sama, cakap senang, semua agama sama, tapi bila kita minta buat, senang ke payah? Islam, Hindu, Buddha sama. Kalau sama, minta orang Hindu masuk Islam, berani ke tak? Dah kata sama, berani ke tak agak-agak? Masuk ke tak? Dah orang kata tu, semua agama sama. Orang Hindu kata, try masuk Islam dah sama, apa bezanya? Agak-agak dia nak masuk ke tak bang? Dia tak nak masuk. Orang Buddha kata sama dengan Kristian, suruh Buddha masuk Kristian, nak ke tak? Tak, cakap saja. Cakap saja sama, bila kita minta, jadi tak sama. Konsep dia tak ada masalah dari sudut nama. Kita dah cakap awal-awal, kalau kita sama-sama beriman pada Tuhan yang sama, yang kami panggil Allah, yang you panggil God, yang you panggil Brahma, yang you panggil Krishna, dari sudut nama tidak akan ada perbezaan kalau dia merujuk zat yang sama. Tetapi isunya ialah bentuk ibadat, bentuk pengabdian, bentuk penyembahan. Dari sudut logik takkan ada Tuhan yang sama. Nak dari sudut penerimaan ibadat, ritual dan sembahan pada dia berbeza. Orang Islam semayang, solat, rukuk, aku terimalah. Orang ni nak pasang colok pun aku terima. No. Kalau Tuhan tu sama, cara ibadat pun mesti sama. Tetapi hari ni bila konteks agama samawi, why kita berbeza cukup luas. Maksudnya di tengah jalan sudah dirosakkan. Kalau benar-benar Muhammad Nabi dan Rasul terakhir, pasti Taurat dah beritakan. Kalau benar-benar Muhammad Rasul terakhir, Zabur dah beritakan, Injil dah beritakan. Tiba-tiba bila mari hak Yahudi zaman ni, hak mengaku beriman pada Taurat, tak ada ayat tentang Muhammad. Mengaku beriman pada Nabi Isa, tak ada ayat tentang Muhammad dalam Injil. Wah, jadi lagu ni. Adakah Taurat berbohong tentang Muhammad? Adakah Injil menafikan tentang Muhammad? Sedangkan Tuhan yang sama, Nabi-Nabi yang sama, bawa ajaran yang sama, Islam yang sama, pasal apa jadi berbeza? Perbezaan ni sengaja dicetus untuk kita hari-hari bergaduh. Kalau dia buat jangan ganggu, jangan kacau, tak ada masalah, kita tak bergaduh. Ni kita perlu wujudkan perbezaan, kita perlu wujudkan ketidaksamaan, kita perlu wujudkan provokasi.
Agak hari-hari hak ni kata dia paling bagus, Nabi kami paling baik, hak ni paling bagus, ajaran kami paling baik, hari-hari duk bergaduh. Sebenarnya hak tolong bergaduhkan kita ni hak tak ada agama pun. Dia yang nak menggaduhkan kita atas isu agama, isu aliran, isu parti, isu puak, isu kumpulan. Sampai hari ni pun kita duk terkekang dengan sistem ni, duk bergaduh hari-hari. Hak duk relax geng-geng dia lah, hak duk kau untung tak? Faham ke tak ni? Jerkah sikit nak pukul 11 ni, kok tidur tak? Boleh faham Alhamdulillah. Jadi saya harap saya akhiri pada malam ni sebelum saya bagi rumusan bagi Kak Ustaz Rijal rumusan malam ni. Jadi saya harap kita semua hadirin hadirat dapat memahami dengan baik tentang tajuk kita, tema yang kita angkat dan kita canang ni tersurat dan tersirat. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Nasihat Ustaz untuk lebih banyak perkongsian ilmu. Semoga kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.